Assalamualaikum, saya Tariq. Kita sekarang berada di belakang Toyota Voxy Ceramic K3 tahun 2021. Okey, kereta ni dia tak ada power boot. Tu kita kena tarik pintu belakang. Okey, ni seat belakang boleh 3 orang. Okey, katakan kita nak turunkan seat ni kerana nak angkat barang. Kat sini ada tali. Okey, kat sini ada tali. Kita turunkan seat ni. Lepas tu kat sini ada two wheel. Kita tarik ni dan kita tarik ke atas. Lepas tu kita lock kat sini. Okey, katakan kita buat dua-dua side. Berapa luas seat belakang ni? Okey, kalau keadaan macam ni, kita nak angkat mesin basuh ke, nak angkat bersih sejuk ke pun boleh buat. Hanya jangan angkat meja snooker lah, memang tak muat lah. Okey, kat sini dia ada tayar inflator. Untuk tuan-tuan, Toyota Voxy ni dia tak ada tayar spare. Jadi dia ada sealant dengan tayar inflator kat sini. Okey, dekat sini pula dia ada space untuk letak beg kecil. Beg lagi tak boleh lah, beg kecil boleh. Lepas tu kat sini dia ada jack. Dia ada jack kat sini. Okey, itu saja untuk hari ni. Jika tuan-puan berminat untuk membeli kereta Toyota Voxy atau apa-apa jenis kereta pun, boleh WhatsApp saya di 0111 310 3368. Assalamualaikum.